Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini Sabtu 25 Oktober 2025, Sekolah Kemasaan Kepala Batas telah mengadakan acara Menentas Desa Peringkat Negeri Pulau Pinang. Jom kita saksikannya. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, 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 eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, não vou DJ tocar. Mid-Saya Mix Mode. Boleh saya tahu saudara dari sekolah mana? Saya dari sekolah Beta Putra. Mana paling mencabar bagi saudara? Kampung Payah. Dia ada liat-liat sedikit. Terima kasih saudara kerana sedi berbual. Dari sekolah mana? Daripada SK Beta Putra. Tempat manakah yang paling mencabar bagi saudari? Tempat lumpur tu. Pada pandangan tuan, mengapakah murid-murid digalakkan melibatkan diri dalam acara Merentas Desa ini? Karnival kejohanan Merentas Desa kita lakukan setiap tahun. Kita jalankan setiap tahun. Ianya bertujuan untuk menyuntik semangat kesukanan dan juga selain itu juga memberi markah kepada PAJ SK, anak-anak di SK Kepala Batas. Kesihatan penting. Jadi kejohanan ini juga di samping itu dapat meningkatkan kesihatan fizikal dan mental anak-anak. Terima kasih tuan atas pandangan yang sangat bernas itu. Buruk menyediakan hadiah untuk si comel tahu. Tujuannya adalah untuk memberi semangat kepada yang menyertai Merentas Desa kali ini. Terdapat juga permainan paintball untuk memberikan lagi acara. Semoga semangat kesukanan dapat dipupuk di kalangan murid-murid sempena sambutan Hari Sukan Negara kali ini. Menyatakan kita hingga jumpa di lain episode. Jangan lupa share, like, subscribe channel TV PSS kami ya. Bye-bye. Side on.